Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketemu kembali Kita pagi ni tadi kita pergi kedai kan. Kita balik kedai, kita potong air kelapa. Potong buah kelapa muda Jadi kita duduk bandar ni, macam mana nak buat Kena minum air kelapa selalu kan. Jadi kita nak minum, kita buat macam ni Ambil pisau ni, ketuk nanti. Buat macam ni. Kena hati-hati buka tangan buat macam ni. Duduk kat bandar macam ni tu. Buat macam ni. Lepas tu potong. Tebuk guna pisau ni. Lepas tu macam tu buatkan dia. Lepas tu kita pun makanlah sama Kan kelapa muda. Jangan air dia, buat macam ni. Lepas tu isi dia. Makan isi dia. Makan kelapa muda isi dia. Buat macam ni kita tak payah belah Tak payah belah. Tak payah belah. Tuan-tuan biasa makan kelapa muda di kampung. Ini kelapa muda beli di pasar tani. 3 biji RM10. Pakcik Jawa Tanjung Karang.
daripada Tanjung Karang. Jadi kita potong macam ni Ni dia bandar ni, orang bandar Titi Boy. Kita dah duduk Kuala Lumpur berapa tahun 52 tahun Kita berhijrah tahun 73. Jadi kita kalau di kampung pun kita nak jolok, nak panjat pun payah kan. Payah. Di bandar ni kita pergi pasar tani. Di Ampang ni pasar tani ada di Taman Kosas antara Taman Kosas, Resmi Jaya, Ampang Indah. On the way nak pergi Ampang Indah, nak pergi ke Bukit Indah. Ketuk, macam ni ketuk. Tiga biji RM10 pasar tani. Dia sebenarnya terletak di Resmi Jaya tu, tapi dinamakan pasar tani Taman Kosas. Dia terletak di tengah-tengah lah. Taman Kosas. Betul sejukkan badan. Betul-betul tak tahulah. Air ni tak banyak sebab kecil sikit ya, mungkin satu cawan je kot. Lepas tu yang muda ni kita makan lah. Kita makan yang muda. Kalau di kampung bolehlah kita jolok kan. Jolok kait dengan buluh ataupun panjat. Tapi kalau tuan dah tua, tak bolehlah panjat, bahaya jatuh. Jolok je lah. Itik dia, tubuk lubang. Ambil sikit dia. Yang muda ni enak makan tau. Yang muda
Ni yang muda lah. Air dia tak banyak, tapi isi dia enak lah, lembut. Nanti dia punya apa, isi dia kita potong macam ni, kena tajam lah pisau. Tuan-tuan buat macam mana? Duduk dalam bandar macam ni lah, nak minum air kelapa muda. Kalau kita beli dekat tepi jalan tu RM6. RM6 Kalau beli pasar tani RM3.5 lah sebiji. 3 biji RM10. RM10. Nak buang sayang kan, boleh lagi ni, ada isi ni. Kita buat macam ni, masuk mulut. Ni lembut ni. Kelapa muda. Kelapa muda. Air kurang lah. Lepas tu kita ambil lah yang ni. Yang muda ni makan. Seminggu sekali kita beli 3 biji. Kadang-kadang kita beli 6 kan, RM20. Kita beli pasar tani ya. Nyaman. Dia kata sejukkan badan. Tapi sekarang musim hujan musim hujan takut sakit perut pula. Dia orang kata makan ubat dengan air kelapa tak boleh. Ubat tu tak mujarab. Dia orang cakap lah, bukan doktor cakap betul tak betul pun tak tahu. Okey. 3 biji RM10 pasar tani. Kalau tuan pergi pasar tani, 3 biji RM10. Pasar tani. Ni yang ni kita simpan lah. Simpan dalam peti ais Simpan dalam peti ais untuk 1 minggu.
Kalau hari-hari minum cepat habis. Tu dah. Kita simpan. Lepas tu kita kemas lah. Ni kita semalam beli RM2. Jaring muda. Ingat dalam 20 biji ke 30 biji. RM2 RM2. Lemut lah. Kalau orang bergemar pun boleh makan lah. Boleh makan. Yang ni petai. Ni kalau nak masak sedap ni. Petai tua. Ni jering. Jadi kita kemas lah. Kita kemas. Kita kemas lah. Itulah dia tuan-tuan. Kita air kelapa muda, kita keluarkan air dia, ambil isi dia, lepas tu kita simpan dalam peti ais. Gunakan pisau. Kita tak perlu belah lah, belah tu boleh kan. Nak letak ke mana kalau belah, kena dekat luar rumah lah. Kalau dalam rumah takut meja ni pecah. Kalau atas semen takut semen terpecah. Kalau tile pecah. Kita hentak kan. Kalau tak ada petai ni tak boleh nak makan nasi lah. Selera tak datang kan. Petai ataupun jering. Selera tak datang. Jadi hari-hari kalau nak makan nasi kena ada petai. Selera tak datang. Selera. Bila dah berumur ni selera payah nak datang. Lepas tu kita pula banyak pantang larang, tak boleh makan. Itu masalah. Banyak benda yang tak boleh makan. Banyak benda yang tak boleh makan. Semalam pagi kita pergi pasar tani. Pasar tani semalam. Lepas tu pasar tani pukul 12 kita pergi majlis orang kahwin sampai pukul 3 lah. Pasar tani daripada pukul 8 hingga pukul 8 hingga pukul berapa semalam kita pergi pasar tani Pasar tani. Dek mana subuh pukul 5:30 kita pergi masjid Bukit Indah, solat subuh dengan ceramah. Pukul 8 pasar tani hingga pukul 10:30. Pasar tani itu pun ada jualan rahmah. Ayam RM8 sekilo. Ikan pun dapat kurang. Ikan RM10 sekilo. Ikan yang ikan kembung, mabung, ikan apa lagi? Ikan B40 B40.
Lepas tu sembang dengan pengurusi Persatuan Penjaja Pasar Tani, Penjaja Pasar Tani. Tentang kebajikan penjaja, tentang politik hari ini, kaitan politik dengan penjaja. Macam SARA kan, SARA masing-masing dapat 100, tapi duit tu tak ada manfaat kepada peniaga pasar tani, sebab duit tu ditukarkan di pasar raya. Biasanya orang ambil beras lah kan, beras. Jadi pasar-pasar peringkat pertama awal tu pasar-pasar besar. Jadi sekarang adalah pasar-pasar kecil untuk boleh ditukarkan SARA yang RM100. Katanya bulan 2 ni nak masuk lagi SARA kan, jumlahnya belum pasti. Dengar-dengarnya ada yang kata 200 kan. Itu tak tahulah, itu baru kabar-kabar angin kan. Nanti benda tu akan kita kena tunggu bulan 2 lah. Bulan 2 Sekarang ni kerja-kerja ni dah selesai. Kita pergi tengok apa? Peniaga durian tepi jalan. Durian tepi jalan. Okey, jom kita pergi pula tengok. Kita jumpa lah di penjaja tepi jalan ni, peniaga durian. Okey.